Aku pendosa yang bercita-cita ke syurga. Hah? Cita-cita? Teringat zaman sekolah rendah dulu, cikgu selalu tanya aku, Amira, awak dah besar nak jadi apa? Saya nak jadi doktor, cikgu. Dan setiap kali cikgu tanya aku, setiap kali itulah cita-cita aku berubah. Sekejap nak jadi doktor, sekejap nak jadi polis lah, kejap nak jadi askar lah, kejap nak jadi bomber lah, kejap nak jadi cikgu lah. Tapi sekarang, cita-cita aku nak ke syurga. Ya, aku gemuk. Bulat. Debab. Kenapa? Yang kau susah hati sangat, kenapa? Aku gemuk, aku debab, aku tak boleh berjalan. Aku pergi juga keluar cari makan. Aku cari duit aku sendiri. Aku pergi berniaga. Kau orang sibuk je duduk cakap aku gemuk lah debab. Kakak, kenapa gemuk sangat? Akak, kenapa debab sangat? Aku makan ubat. Kau tahu ke tak? Kalau kau orang tahu, kalau kau orang kena sendiri, kau sakit dengan aku setahun terbaring. Tak boleh bangun. Cuba makan ubat saja. Kau nak kurus sendiri macam mana? Kalau aku nak fikir macam itu, aku tak boleh keluar. Aku tak berani jumpa orang mula-mula, ya. Aku dah gemuk, aku tak boleh jumpa orang. Tapi sampai bila? 5 tahun, siapa nak sara hidup aku? Kalau anda tersentuh, kalau anda merasa ingin membantu mereka, ini peluang anda kerana kita nak mengangkat OKU menerusi teater. Tadi kita bersama dengan kita punya tetamu, Kak Syariza Mahmud, pelakon untuk teater monolog karya OKU, dan juga pertama tadi kita ada Nur Amira Muhammad Ramli, iaitu pelakon juga untuk teater monolog karya OKU. Okey, adakah itu mungkin merupakan satu daripada dialog menerusi karya monolog OKU Suara dari Hati yang Tersisih? Ya, betul. Pengarah bagi kebebasan kepada kami sebab kalau ikutkan title besar dia Suara dari Hati yang Tersisih. Jadi kami masing-masing ni orang kata mencurahkan rasa hati, tidak terikat 100% kepada skrip yang kami garap sendiri. Jadi masing-masing ada pengalaman sendiri. Kita dah tahu pengalaman hidup kita macam mana. Pengarah cakap, you cakap pasal you masuk ICU on the spot, tak payah skrip. Kalau pakai skrip pun dia dah jadi drop dia punya rasa tu. Bila tak pakai skrip memang dia akan bagi yang betul-betul. InsyaAllah. Puan Syariza, mungkin boleh bagi sedikit perkongsian mungkin daripada pengarah dan juga penerbit bagaimana munculnya idea untuk terbitkan karya monolog OKU ni, Suara dari Hati yang Tersisih? Okey, sebenarnya pengarah penerbit kita, Cik Rosnanuddin, dia juga adalah seorang OKU. Dia dulu kerja dengan kerajaan, lepas tu dalam bidang budaya. Jadi bila dia dah pencen, so dia juga OKU dan dia juga merasakan kesusahan macam mana nak hidup selepas menjadi OKU ni kan. Jadi daripada situlah timbul dari rasa-rasa tu dia dapat orang kata menghayati apa orang OKU yang lain yang kekurangan lebih teruk lagi daripada dia. Macam dia mungkin dia ada pencen ke apa kan. Macam kami-kami ni tak ada lah. Memang mengharapkan apa yang kais pagi makan petang ke, kais pagi makan pagi ke, itu je. So dia bertindak untuk membuat ni lah yang pertama kali lah kira ni semua adalah artis-artis OKU seramai 6 orang. Okey. Baik, macam Amira sendiri, adakah ini cerita Amira sendiri, monolog Amira sendiri, mengisahkan kisah hidup Amira sendiri? Ya, betul. Bagaimana saya terima selepas 33 tahun saya melihat dunia. Dalam sekelip mata saya esok hari tu gelap gelita. Jadi macam mana saya terima untuk adapt dengan kehidupan seharian lah. Dulu semua kita buat sendiri.
Tapi bila tak nampak, saya harapkan adik-beradik untuk uruskan saya. So benda tu mengganggu juga mental saya sebab kita tak suka susahkan orang. Tapi bila susahkan orang tu rasa tak seronok lah. So dalam monolog ada saya, itu hanya permulaan, tapi kena datang. Ya, tak bolehlah cerita penuh nanti tak best. betul. Kita tak rasa kan. 17 sampai 19 Oktober 8.45 malam di Matic. Okey, selain daripada macam nak mengetengahkan bagaimana seorang suara dari hati yang tersisih ini, apa sebenarnya lagi objektif yang ingin dicapai melalui teater ni? Yang pertama sebenarnya kita nak orang tahulah bahawa OKU ni juga ada hati, ada rasa, ada jiwa seni. Jadi bila dia orang tak ada saya pula bila tak ada tempat nak meluahkan apa yang macam pengarah kita sendiri 2-3 hari lepas dia ada dapat satu message daripada seorang OKU pendengaran. Lepas tu dia excited, dia nak join kita orang sebenarnya. Sebab dia tak ada tempat untuk dia luahkan apa yang dia rasa, walaupun dia tak boleh bercakap, tapi dia ada interpreter lah. Tapi dah terlambat lah sebab kita dah nak start show. Mungkin insyaAllah itu dah nampak satu sinar kat situ. Dan menurut kata director, dia kata insyaAllah next project kalau ada rezeki, kalau ada ada orang-orang yang buka mata untuk menaja persembahan kami. Untuk yang sekarang ni, setakat ni belum ada siapa-siapa. Kami berusaha sendiri dengan Cik Roslan lah kan. So insyaAllah the next one, orang-orang lain yang OKU ni boleh sama-sama join. Saya rasa itu yang paling besar. Baik, memandangkan pengarah memberi kebebasan untuk pelakon sendiri ikut skrip ataupun mengikut penceritaan apa yang pelakon itu lalui, bagaimana gambaran daripada Puan Syahriza ni, ada tak itu yang akan dipotretkan nanti untuk pementasan? Ya, memang itu yang akan dipotretkan. Suara bukan kami 6 orang je. Sebenarnya pengarah sendiri pun dia ada suara daripada hati dia sendiri. Tapi bila kami buat persembahan kan, saya tengok walaupun masing-masing ada jalan cerita, jalan hidup sendiri, bila saya rangkumkan, semua mengalami rasa rajuk hati yang sama. Macam Amira sendiri, kenapa Amira mahu menyertai karya ini? Kenapa nak berteater? Apa yang Amira ingin sampaikan kepada masyarakat, ataupun Amira ada objektif tersendiri yang ingin dicapai? Saya sebenarnya saya tak nak tunjuk apa-apa pun dekat masyarakat sebab saya tak ada apa-apa nak proof dekat masyarakat lagi. Saya cuba nak proof dekat diri saya apa yang saya boleh buat. Paling penting sekarang ni, saya tu yang terima apa kekurangan saya dan satu dunia boleh terima siapakah Amira Ramli. Yang paling penting saya nak cuba, adakah saya masih boleh berkarya sama macam dulu. Adakah walaupun pergerakan terbatas, dulu saya lincah tak pentas, kesana kemari buat aksi-aksi yang macam-macam yang dalam imajinasi saya. Tapi sekarang sebagai seorang pelakon, imajinasi saya terbatas kerana pergerakan saya terbatas. Jadi saya cuba untuk mencabar diri saya. Bolehkah saya berlakon hanya duduk di atas kursi roda tanpa membuat apa-apa pergerakan di atas satu pentas yang kosong, hanya kedengaran suara? Bolehkah suara saya itu orang maknanya mata mereka tu tertumpu pada saya, tidak ke mana-mana. Itu saya cabar diri saya, dan itu kot objektif yang utama yang saya cuba nak sampaikan dalam, sebab ini selepas 7 tahun saya tak nampak, inilah pertama kali saya beraksi di atas pentas kembali. Kalau sama macam Puan Syahriza ke lepas 5 tahun?
pentas, semalam saya kira-kira balik sebenarnya dah lebih 10 tahun. Okey. Kalau TV sepanjang sakit 4 tahun, awal Januari hari tu saya dapat satu offer. Sekarang dah bulan 10 belum ada apa-apa lagi. Okey. Mungkin kita boleh mungkin maaf saya, pesanan kepada mereka di luar sana, apa cuba disampaikan menerusi karya Menolak OKU, Suara dari Hati yang tersisih ini, secara ringkasnya daripada Puan Syahriza, untuk mengajak semua datang untuk menonton. Bak kata salah seorang pelakon kita, Saiful Khairi, seni itu adalah anugerah. Baik. Jadi kita ada seni tu, kita tak pergunakan, dan kalau kita simpan pada diri sendiri, orang lain tak dapat merasakan, jadi satu kerugian yang sangat besar. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Syahriza Mahmud dan juga Amira Ramli, pelakon untuk Monolog Karya OKU, dan sama-samalah kita sokong teater ini yang akan berlangsung 17 sampai 19 Oktober 8.45 malam di Matic. Dan kalau anda nak beli tiket 016-949-1039, boleh kontak Encik Rosnan Saya kira ini satu karya yang lain daripada lain yang mungkin anda tak pernah tonton sebenarnya, dan ini buat pertama kalinya akan diterjemahkan ataupun akan dipentaskan pada 17 hingga 19 Oktober nanti. Okey, tuan-tuan ramai kalau ada ke lapangan, nampaknya apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Sekejap saja masa berlalu. Terima kasih banyak kepada tetamu-tamu kita. Semoga apa yang kita dapat kongsikan pada anda hari ini boleh kita manfaatkan dalam kehidupan seharian. Okey, Baik, saya Rina Belawi. saya Cedia. Assalamualaikum.